Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump berkata pada hari Khamis bahawa beliau telah meminta syarikat-syarikat pertahanan Amerika untuk menghasilkan drone seperti yang dibina oleh Iran yang tidak terlalu mahal tetapi sangat laju dan berbahaya. Trump membuat kenyataan tersebut sebelum meneruskan perjalanan ke Emirat Arab Bersatu, destinasi terakhir dalam siri lawatannya yang bermula di Arab Saudi awal minggu ini. Saya berkata kepada salah satu syarikat pertahanan, saya perlukan banyak drone dan kamu tahu, Iran buat drone yang bagus dan mereka buat dengan kos hanya $35,000 hingga $40,000, katanya. Jadi saya kata kepada syarikat itu, saya nak sesuatu seperti itu. 2 minggu kemudian, mereka datang dengan drone berharga $41 juta. Saya kata, itu bukan yang saya maksudkan. 41 juta. Saya bercakap tentang sesuatu yang berharga $35,000 hingga $40,000 supaya boleh terbangkan ribuan daripadanya, katanya lagi. Kemajuan pesat Iran dalam teknologi drone dan keupayaannya melaksanakan serangan jarak jauh dengan tahap ketepatan tinggi telah memperkukuhkan kekuatan ketenteraan negara itu di Asia Barat. Program drone canggih ini merupakan antara kejayaan ketenteraan Iran dalam menghasilkan pelbagai peralatan pertahanan buatan tempatan demi menjadikan angkatan tenteranya berdikari menghadapi ancaman dan sekatan AS selama bertahun-tahun. Pegawai-pegawai Iran berulang kali memberi amaran bahawa negara itu tidak akan teragak-agak untuk memperkukuh keupayaan tenteranya, termasuk kuasa peluru berpandu yang semata-mata bersifat pertahanan. Mereka menegaskan bahawa keupayaan pertahanan Republik Islam itu tidak akan menjadi bahan rundingan. Bercakap di Doha pada hari Khamis, Trump turut berkata bahawa satu perjanjian nuklear dengan Iran hampir tercapai, yang menurutnya akan mengelakkan tindakan ketenteraan terhadap Republik Islam itu. Saya rasa kita semakin hampir mencapai perjanjian tanpa perlu berperang, katanya, merujuk kepada tindakan ketenteraan. Anda mungkin baca hari ini tentang berita Iran. Ia seolah-olah bersetuju dengan syarat-syarat tertentu, kata Trump tanpa memperincikan kenyataan yang dimaksudkannya. Dalam lawatannya ke Arab Saudi pada hari Selasa, Trump melabelkan Iran sebagai kuasa paling merosakkan di rantau Asia Barat. Beliau menuduh Iran menjejaskan kestabilan serantau dan berkata Amerika Syarikat tidak akan membenarkan Iran membangunkan senjata nuklear sambil menolak sepenuhnya penafian Iran terhadap senjata tidak konvensional tersebut. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, berkata bahawa Tehran tidak akan tunduk kepada ancaman dan tekanan sambil membidas Trump yang menuduh Iran sebagai kuasa yang mengganggu kestabilan rantau. Bercakap pada hari Khamis, Pezeshkian mengkritik dasar AS yang bersikap berat sebelah terhadap Iran. Trump fikir dia boleh kenakan sekatan, ugut kita, dan kemudian bercakap tentang hak asasi manusia. Semua jenayah di rantau ini berpunca daripada dasar dan individu seperti ini, katanya. Kami mahukan keamanan, bukan peperangan. Kami sentiasa berusaha untuk hidup dalam keamanan dan dengan saling menghormati, sama ada dalam hal dalaman maupun hubungan dengan negara jiran. Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi, berkata bahawa Tehran masih belum menerima sebarang cadangan bertulis daripada Amerika Syarikat, tetapi bersedia untuk membina kepercayaan sekiranya sekatan ditarik balik. Kami bersedia untuk membina kepercayaan dan ketelusan mengenai program nuklear kami sebagai tindak balas terhadap penghapusan sekatan, katanya. Dalam kenyataan yang dikeluarkan pada hari Rabu, Kementerian Luar Iran turut menolak keras kenyataan Presiden AS terhadap negara itu sambil menyifatkannya sebagai palsu, memecah belah, dan mengelirukan. Kementerian itu mengecam tuduhan Trump sebagai usaha untuk memesongkan realiti rantau dan mengalihkan kesalahan kepada Tehran.